Ramai ada tanya kan, bila lagi JPA nak keluar surat edaran perkeliling pasal BDR ni? Nampak sangat excited semua nak BDR tu. Okay, let. Hari ni kita akan cerita simple je. Macam mana sebenarnya BDR ni akan dilaksanakan? Yang penting, info saya hanya di media sosial JPA. Jangan lupa untuk like, follow, share dan subscribe. Apa ni BDR sebenarnya? BDR atau bekerja dari rumah adalah perkeliling perkhidmatan awam di bawah perkeliling perkhidmatan sumber manusia MyPPSM Ceraian SR 4.1.2 dasar bekerja dari rumah. Kenapa tiba-tiba ada BDR ni? BDR ni adalah disebabkan oleh konflik yang berlaku di Asia Barat. Maka, kerajaan sudah membuat keputusan melalui mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 1 April 2026. Apa tujuan BDR dilaksanakan? Pertama, untuk menjimatkan kos. Kedua, untuk memastikan perkhidmatan kerajaan berjalan dengan lebih lancar. Bila BDR ni akan mula dilaksanakan? BDR akan bermula pada 15 April 2026. Jangan lupa tanda kalender siap-siap. Siapa yang dibenarkan BDR ni? Pegawai hendaklah memenuhi 2 syarat seperti berikut. Pertama, pegawai hendaklah berkhidmat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Selangor dan kesemua ibu negeri. Kedua, jarak perjalanan dari rumah ke pejabat adalah melebihi 8 km. Siapa pegawai awam yang dikecualikan daripada BDR? Ada 3 kategori pegawai. Yang pertama, pegawai dari sektor keselamatan dan pertahanan. Kedua, pegawai dari sektor kesihatan. Ketiga, pegawai dari sektor pendidikan. Berapa hari kena BDR ni sebenarnya? 3 hari seminggu je. Bagi negeri-negeri, hari kelepasan mingguan. Pada hari Ahad, BDR akan dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Manakala, bagi negeri-negeri hari kelepasan mingguan pada hari Jumaat, BDR akan dilaksanakan pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Ingat ni tau, BDR tidak boleh dilaksanakan pada hari Isnin dan Jumaat bagi negeri-negeri hari kelepasan mingguannya adalah pada hari Ahad. Manakala, bagi negeri-negeri yang hari kelepasannya adalah pada hari Jumaat, BDR tidak boleh dilaksanakan pada hari Ahad dan hari Khamis. Ada yang tanya, pegawai awam boleh BDR di mana? Di rumah yang didaftarkan dalam sistem Hermes sahaja. Macam mana dengan kehadiran sepanjang BDR ni? Pegawai hendaklah mendaftarkan pergerakan dalam SpotMe setiap 1 jam bagi tujuan pemantauan. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial JPA.